Semua benda tu perlu dikomplainkan. Panas komplain, sejuk komplain, kaya komplain, miskin komplain, ada duit komplain, tak ada duit komplain. Semua kerja komplain je. Kereta I ni gesel lah kata. Berlaku beberapa hari lepas. Oh, ya ke? Okay. Bukan I bawa lah, my son bawa. Dia tergesel. So of course lah, I have to express I punya disappointment as father kan. Tapi on the other side sebenarnya, I masih tengok benda tu adalah kebaikan. Kebaikan tu, hikmah dia apa? Kebaikan dia tu adalah berbagi reason untuk. Satu, bersyukur sebab tak dapat berlaku kat dia. Kan? Bersyukurlah. Yeah. Dia gesel kereta, bukan gesel dengan orang. Yeah. Alhamdulillah. Dia juga bagi I satu macam, tak apalah, mana Allah nak suruh aku buat benda, nak adjust benda ni, repair. Nak rap baru ke? Who knows ya? Allah bagi I peluang. Jadi tak adalah idea I kan. Tak ada pula berniaga pulang bisnes kat orang tu pula. Ya, tu cara I melihat sesuatu. Dulu tak macam tu. Dulu, semua benda komplain. Semua benda tu perlu dikomplainkan. Panas komplain, sejuk komplain, kaya komplain, miskin komplain, ada duit komplain, tak ada duit komplain. Semua kerja komplain je. Jadi hidup tu penuh dengan, saya guna konsep dia. You Datuk, boleh imagine tak kalau you baca dalam cerita-cerita agama kan, dia kata macam mana sifat-sifat ahli neraka.